Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, dia macam saya sebut tadi, dia melihat kepada realiti. Dia tak penting sangat pada penjenamaan. Bila ditanya tentang demokrasi, yang mana kita betul-betul tahulah, ulama semasa pada hari ini melihat demokrasi itu, jadi mereka tu ada dua kumpulan lah. Kan ada yang menolak secara total, ada yang menerima dengan syarat, menerima dengan disiplin. So Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia berada pada kumpulan yang kedua, dia menerima. Kerana apa? Dia kata, dia tak mau bincang tentang demokrasi itu dari sudut asalnya, dari sudut bila dia muncul, kerana benda tu akan jadi panjang. Dia melihat pada demokrasi ini daripada satu sudut, dia kata demokrasi ni nak apa sebenarnya? Kan? Jadi dia bermula dengan satu mukadimah yang sangat menarik. Iaitu dia kata, politik ni, banyak dalam politik adalah isu ijtihad. Saya pernah sebut juga benda ni dulu dan saya pernah dikecam oleh ramai golongan-golongan yang golongan Islamis, pro-Islamis yang kata mana boleh kata politik itu adalah ijtihad. Tak boleh kata politik itu adalah ijtihad, dia adalah akidah. Kalau akidah dia tak berubah. Kita tengok hari ni memang politik kita berubah dah. Jajaran dah berubah. Macam-macam apa ni orang kata pakatan dah muncul. Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, kan? So macam-macam jajaran dah muncul. Ini Avengers je tak ada kan? Ya. Dia belum ada Pakatan Avengers je lagi belum ada kan. Iron Man dah ada kan. Jadi dia kata ini adalah satu benda yang sangat menarik dan dia bawa satu fenomena yang ada di zaman Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata betul, watan itu memang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan orang zaman dulu untuk setia kepada Madinah. Tapi kita kena ingat, dia kata, ada sebahagian manusia yang Nabi SAW lepaskan untuk berpindah ke Madinah. Walaupun pindah ke Madinah pada waktu itu ada satu tuntutan, tapi Ja'far dan rombongannya yang berada di Habsyah, mereka tak datang ke Madinah waktu Nabi berhijrah pada mula-mula. Mereka datang sewaktu pada tahun ke-7 hijrah, waktu pembukaan Khaybar. Sehingga ada riwayat Nabi kata, aku pun tak pasti, aku gembira ni sebab Ja'far datang ke sebab Khaybar telah dibuka. Menunjukkan bahawasanya di sana ada ruang untuk pertimbangan maslahah, pertimbangan kepentingan kepada negara Islam. Dan Nabi SAW dapat tahu yang Najasyi masuk Islam. Nabi tak suruh Najasyi untuk berpindah daripada Habsyah pergi ke Madinah. Nabi kekalkan Najasyi untuk menjadi raja di Habsyah. Sehingga apabila Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW sebut kepada para sahabat dalam hadis riwayat Muslim, matal yaum rajul salih. Hari ini telah mati satu orang saleh, dan Nabi SAW salatkan jenazah gaib ke atas Najasyi bersama dengan para sahabat. Menunjukkan bahawasanya politik ini ada ruang untuk kita ijtihad. Bahkan bukan kata ada ruang, banyak ruang untuk kita berijtihad. Jadi bila bahas tentang isu demokrasi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata kita tak boleh nak kafirkan demokrasi itu secara mutlak, kerana ramai di antara orang Islam yang mendukung demokrasi. Kita kena tengok. Kerana dia kata kita kena tahu, nak menghukum atas sesuatu, kita kena dapat gambaran dulu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kena dapat satu gambaran dulu. Dia tengok, dia cuba cari dalam demokrasi ni apa yang boleh disesuaikan dengan Islam. Kita tak kata semuanya sesuai, tak. Ada yang sesuai. Apa dia? Yang pertama, idea demokrasi adalah untuk melawan istibdad al-hukam, melawan kezaliman pemerintah ataupun melawan kejahatan pemerintah yang kalau tanpa demokrasi dia akan berkuasa secara mutlak. Maka dia kata ini di antara benda yang baik. Sebab Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran memang tak suka kepada pemerintah-pemerintah yang bersifat jabbar, pemerintah-pemerintah yang bersifat menindas. Itu perkataan yang betul, menindas rakyatnya. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Namrud, cerita tentang Firaun di dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran. Pemerintah tak boleh berlaku zalim dengan menindas rakyat. Itu satu. Jadi demokrasi boleh untuk membantu kita. Demokrasi pada hari ini membantu kita untuk buang benda ni. Mana-mana pemerintah yang menindas, mana-mana pemerintah yang berlaku zalim, kita boleh buang. Kita boleh turunkan dia daripada kerusi pemerintahan. Itu lebih bagus. Itu pertama. Yang kedua dia kata, demokrasi ideanya adalah untuk mengangkat pemimpin yang disukai oleh rakyat. Rakyat suka siapa? Kalau rakyat tak suka, rakyat tak perlu naik kan? Dan ini dia kata, ada juga dalam hadis Nabi SAW kata apa? Khairu a'immatikum alladhina
tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nabi kata sebaik-baik pemimpin di kalangan kamu ialah yang kamu sayang mereka, mereka sayang kamu. Kamu berdoa atas mereka, mereka berdoa atas kamu. Dan dalam hadis itu disebut apa? Wasyiraru a'immatikum. Seburuk-buruk pemerintah yang dilantik ialah tubghidunahum wa yubghidunakum. Yang mana kamu tak suka mereka, mereka pun tak suka kamu. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu laknat mereka dan mereka laknat kamu. Itu di antara seburuk-buruk pemerintah. Jadi idea demokrasi itu boleh untuk mengaplikasikan hadis yang Nabi SAW gariskan ini. Cuma dia kata ada satu perkara lah yang menjadi satu ruang, dia kata dari sudut al-hakimiyatulillah. Isu sumber hukum datang daripada Allah. Yang ni ada satu masalah sikit kerana kalau ikut demokrasi barat, kuasa tu datang daripada rakyat, rakyat beri kuasa tu pada pemerintah, pemerintah boleh buat hukum apa saja. Cuma dia kata kalau kita tengok demokrasi dalam rangka negara Muslim pada hari ini, perkara itu tak berlaku secara rambang begitu. Tidak ada hukum solat yang dibatalkan kerana negara itu ambil demokrasi. Tidak ada hukum jihad telah dimansuhkan hanya kerana negara Islam tu mengambil demokrasi sebagai salah satu daripada sumber. Maka dia kata kat sini jelas nampak gayanya al-hakimiyatulillah tu masih lagi ada. Cuma mungkin adalah sebahagian daripada hukum itu yang masih belum berjalan. Tapi negara Islam ni berusaha untuk mendapatkan pelaksanaan itu sedikit demi sedikit. Dr. Zahrudin sebut tadi tentang tadarruj. Kan, alhamdulillah negara Malaysia mengambil demokrasi sebagai salah satu cara untuk melantik pemimpin. Saya dengar cerita sudah ada perbincangan untuk memperkenalkan dia. Maka ini salah satu daripada perkembangan yang baik. Dan mungkin sebelum ini kita terlalu promosikan tentang nama, kita tak promosikan tentang matlamat. Menyebabkan orang mungkin salah faham. Bila sebut tentang hudud, orang terbayang tentang potong tangan. Sedangkan di sana ada maqasid, ada objektif yang lebih utama, iaitu nak mewujudkan kestabilan dalam masyarakat, nak memberikan keamanan pada semua, nak memberikan orang kata apa? Keadilan tanpa mengira kedudukan dan status. Sebab kalau semata-mata ambil hudud terus jadi negara Islam, Nabi SAW pernah sebut apa dia? Innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimu syarif tarakuh wa idza saraka fihimu dhaif aqamu alaihi al-had. Demi apa? Nabi SAW kata sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kamu ialah apabila bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan. Tapi kalau orang miskin yang mencuri, orang lemah yang mencuri, mereka potong tangan. Potong tangan itu, walaupun potong tangan, tapi bukan potong tangan yang Islam suruh. Maka Nabi SAW kata apa? Ini membinasakan. Jadi bukan semata-mata pelaksanaan hudud terus jadi negara Islam. Tak. Kerana hudud tu ada hudud syar'i, ada hudud Yahudi. Ini hudud Yahudi. Hudud yang mana hanya kena pada sebahagian. Bangsawan tak kena. Bangsawan mencuri, terus dianggap sebagai hero dan wira masyarakat. Ini benda yang sepatutnya kita letakkan dalam kepala. Bila kita nak promote hukum Islam, promote tentang matlamat dulu. Promote tentang kestabilan, tentang keadilan, tentang keamanan. Itu lebih utama daripada kita hanya sekadar promote benda yang nampak macam ganas. Kerana mungkin orang tersilap faham tentang isu tu. Mungkin kita kena tengok balik kaedah promosi itu. Wallahu'alam.